Okay kan, handphone Nuna jatuh kat tengah tu. Masa tengah tekan nombor, handphone jatuh. Sekarang tengah tunggu technician datang untuk ambil handphone Nuna kat bawah tu. Tak tahulah mana technician ni. Tengah menunggu ni. Datang ke tak datang tak pasti. Nuna nak call balik ni untuk follow up. Mungkin tu kot techniciannya. Abang technician bang? Handphone saya bang. Oh. Saya tadi tangan basah, tekan nombor, sap dia terus masuk celah tu. Ada charge tak? Tahu tak? Charge saya berapa? Kena bayar 100. Habis nak saya nak buat macam ni, saya kena bayar lah. Terpaksa bayar. Bayar dengan siapa bang? Apa bayar dengan saya? Dengan saya tu. Ada resit lah? Resit? Tak ada resit lah? Buat benda ni sendiri punya je. Macam tu? Oh, okey. Kita bukan ada benda ni kau kan tak ada sebab barang jatuh. Cerita dia barang jatuh bukan kita punya responsible. Customer punya barang kan. Jadi under personal je lah ni. Under personal. Kalau melainkan masa kita tengah buat kerja, barang jatuh, maksudnya saya dekat bawah, barang tu jatuh, saya ambil, tu tak ada. Oh, itu sebab tengah maintenance. Saya tengah buat kerja. Maksudnya mungkin saya buka pintu, orang tak perasan jatuh barang. Tu mungkin salah kita orang. Kau nak cat. Okey lah. Sebab kan memang ni kan. Okey. Boleh. Paksa lah sebab memang barang personal saya kan. Oh, itulah. Saya tengah ambil order ni. Apa dah jalan? Baru jalan tu? Tak, memang ada order tu. Tadi hantar pun saya tak dapat nak call customer. Oh, ya ke? Ya. Oh, Mesti dia menyala lagi. Kau hidup begini. Duduk depan ni. Okey. Depan ni. Tak nak bagi orang. Daripada sini ke dekat atas? Daripada sini. Daripada tingkat satu. Dari sini orang lah tak di sangat. Tak crack ke apa Hidup bang. Hidup. Cuma tu lah. Rasa bawah sini dia tak ada ni sangat lah. Nasib baiklah tak ada bawah tanah lagi. Tanah lagi. Sebab dia kalau tingkat 2, 3 ke bawah, Allah malam. Tengok nasib. Ada kadang nasib baik, selamat. Kadang nasib baik, tak baik, berderai. Saya orang keberapa bang jatuh barang? Kat sini selalu juga lah. Ya ke? Mesti banyak rider jarang. Cuma selalunya kita orang ni macam ada ni mana ada kedai makan kat atas. Tu ada selalu. Keep abang Boleh. Tengah fingerprint. Rabuk pula tangan. Kau ambil ni. Okey. 100 bang Boleh. Duit cedok hari ni bang. Dah. Ada. Okey. Terima kasih bang. Hati-hati Okey, pas ni memang serik. Jadi rabun cengkut tali lah. Itulah, ni tak ada tali, tak ada apa. Saya kadang buat part time Shopee lah. Nasib ada phone kedua bang, kau tak saya nak call macam mana pun saya tak tahu. Tu betul. Si baik. Kalau tak, minta tolong lah siapa-siapa ada kan. Kalau ada orang beritahu. Boleh. Okey. Terima kasih. Ada kita. Okey. Sampai dah berhenti hujan dah. Itulah. Lama ke? 15 minit. Dia kan belakang tadi. Tengah buat video. Okey. Okey. Macam tu lah kisah dia, geng. So, banyaklah order tersidai tu. Ya lu. Kita tengok customer tanya-tanya apa. Tangan basah ni.
Tak prepare nak record ni. So macam-macam lah yang korang nampak ya. Handphone hidup. Okey, cuma berabuk je sebab jatuh kat bawah. Tak ada apa yang pecah, tak ada apa yang crack pun. Elok, alhamdulillah. Ni kita delivered dulu, yang patutnya daripada tadi delivered. Okey. Order masih ada, dan kena ambil lah. Ambil Nandos, ambil high tea. Okey, alhamdulillah ada rezeki. Rezeki masih ada. Nak gerak dulu geng. Terima kasih. Dah tunggu kesudahannya. Alhamdulillah. Tak rumit, cuma makan masa. Okay. Terima kasih dah tonton video ni dari mula sampai habis. Terima kasih dah support Una sampai hari ni. Dan harap setiap kali korang menonton video Una, janganlah skip iklan. Una doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Assalamualaikum dan bye-bye.